Persediaan untuk acara korban pada esok hari, alhamdulillah lembu dah sampai. Kita ada lebih kurang 15 ekor lembu untuk korban esok hari. Sekarang kita tengah tunggu kemah pula nak sampai. Ada dekat kedai hardware sebab extension yang kita nak pakai untuk surau tu tak cukup panjang. Dia pendek sikit. Kita nak cari extension yang lebih panjang untuk program esok. Dia tak ada wayar, kena buat sendiri. Ni kena pasang diri kat wayar. Muhammad Munir. Muhammad Munir 20 meter panjang. 60 kaki lebih. Kita nak buat sendiri. Saya ni pun tak adalah pandai sangat, tapi berbekalkan kemahiran hidup PMA dulu dapat A. Sombong amat. Kita cuba je lah. Macam biasa, saya setiap tahun tugas saya PA system. Uruskan ni, TV, PA, semua dah ready untuk esok. Tinggal nak tunggu hari kejadian je lah. Okay. Okay, kita dah dapat baju korban kita untuk esok. Esok kita try pakai.